selalu PG1 ni. PG1. Yon naik 4 wheels. Siap. Let's go. Daripada Rawang menuju Gri. Hujan nak berhenti lah apa. Mana datang depan jalan ke? Apa ni? Berhenti kat berhenti kejap dekat apa nama jalan. Tapi masa kita keluar dah tak dah ringgit dah. Dengan aku mandi lagi. Morning. Persiapan. Hebatlah van Atuk. Tok. Ni memang boleh tidur lah dalam ni berapa orang? Untuk 2 orang saja. 2 orang saja. 2 biji motor. 2 biji? Semalam Atuk letak motor Atuk kat sini lah? Satu je. Satu Biasa je? Kalau saya dengan kawan saya, kami letak 2 motor. Wow. Betul ke abang ni cakap ni ambulans dulu? Memang saya kerja kat hospital jaga ambulans. Oh, so belilah ni modify lah. Persiapan. Ni dah tak sabar dah ni. Ni jangan buat gila. Mentang-mentang motor dah hidup. Macam motor dah hidup. Ui, dah lompat tu. Nasib baik. Ya Allah. Dah lah dekat hujung ni. Buat kerja. Keluar pelepasan. Dukung gerak dua. Sampai di Dewan dan kita nak sarapan dan ada bekalan pack kita makan kat dalam hutan. Tu dia putih ada. Tanda ada. Ladies rider. Tempat makan. Ulang. Kita punya mentor. Gas. Tak masak lagi. Orang jauh. Baru nak makan ke? Dah habis dah. Buat air? Buat hal motor. Buat air. Kita nak gerak dah. Kita jumpa kat hutan. Kita kena kejar. Lah mestilah. Masih bye-bye. Bagi habis Bye. Bye. First pit stop Ya, first pit stop untuk check back. Check back saja. Belum start lagi lah kiranya ni. Dah. Dah start lah kiranya. Geli-geli je dia bagi. Luncur. Tapi nak beritahu ni dia first time. Ni dia Hutan lepas tu duduk depan. Umur 42 tahun tapi first time baru nak belajar main. Kita bawa. Tadi kita minta maafkan dia lah. Tadi salah simpang kan. Itu memang game lah. Memang game dalam rancangan. Dalam perancangan. Warm up. Dia bagi warm up dulu. Tak apa. Spotlight ni kena belakang sekali kan malam ni. Spotlight hidup.
orang. Jalan yang syahdu. Aduh, kali ketiga ni buat malu pijiwan ni. Mana? Ya. Ke depan dulu ni. Licin tu. Aduh. Kenapa di sini ya? Dah habis tu.
tak? Jalan nak. Ha? Tu lah. Dah tukar spoket pun tak okey lagi. Aduh. Dia cuma nak naik tadi. Ada 4 ni. Okey. Apa dah naik? Pergi. Oh, lalu dulu. Sementara tunggu dia orang naik ni. Atas ni. Dua kono, tak kiri kanan. Nah, ni tolong bawa kan. Tinggi bukit ni. Tapi kita kena hiking. Ambil motor. Ha. Masih hidup lagi. Okay, itu dia Abang Madi. Tengah-tengah. Baik. Sikit lagi. Hidup, motor masih hidup. Bang, masuk terus belah kanan boleh? Masuk longkang tu. Ui. Kena aku. Alright. Siapa dia? Ui. Oh, boleh. Angkat kaki. Angkat kaki. Laluan longkang. Boleh. Terus jangan longkang. Dua orang je. Hiking lah. Kalau tak power tu. Penat diorang nak tolong tolak. Mana motor saya? Mana motornya? Motornya abang-abang tolong bawa. Oh, minat. Oh. Boleh lagi tak? Pula tak boleh lekat. Guna. Hiking bawa helmet. Kita orang kategori lain hiking. Semi hiking, semi motor. Tu motor kita. Ada bukit lagi? Okey dah. Jalan tak? Ya. Akak jalan landai. Empat lapis. 4 layer. Atok. Jangan bawa tu gaung weh. Oh, tu dah macam tak rupa motor dah. Motor saya dah make up habis dah. Warna ni pun sama lah. Tak rupa motor dah. Ya Allah, motor aku tak pernah sekotor ni. Sedih pula. Sedih dah tengok motor sendiri. Oi, apa? Tak pernah. Kedai cuci motor pun tak mau. Tak nak. Saya tak mau lah. Tak boleh bayar double, triple. Triple ni. Mengah dah. Ulas throttle. Lepas juga tu power lah. Balah. Kita ni main tipu Thailand Hayat. Thailand Hayat. Saya nampak kali lah. Geli. Macam mana? Hardcore tak?
Saya first time join, tak tahulah. Baru sikit. Sikit, aduh baru sikit. Baru sikit dah. Ujung kuku baru. Itu pun guna talian hayat. Baik. Cuba buku. Sikit baru ni talian ni. Dah terbaring macam mana? Rasanya lah. Ni masuk YouTube ni kena cover sikit. Untuk hari ni. Yang kental pasti sampai. Luncur je. Wah, kata-kata hari ni. Kata semangat. Chef mana chef? Wah, dia kejar kita. Patutlah dia berhenti. Tengok ni. Newbie, comot dah. Datang dulu 8 kali dah kata. Alah, ngada. Tak kenapa tak 99. Okey. Jumpa kat sungai eh? Okey. Ya, gerak. Okey. Amboi, tunjuk power eh. Okey, motor okey. Boleh makan-makan orang asli tu dari batu. Dari batu, pinjam. Uish, air batu. Pandai-pandai ni sebut air batu ni. Geram. Oren. Ui, sedap ah. Enggak sudah, aku pun tak nak keluar. Kaki kena nampak ke? Kaki okey? Boleh turun? Nanti kan lama. Tunggu, kaki dulu dulu. Jap, saya ukur dulu. Saya, naik tu, kiri dah sampai. Beri kaki, jangan pakai tangan. Beri kaki. Sekejap. Beri kaki. Kita coba lagi tu cepat lepas. Okey. Kita lagi cepat. Lama lepas. Beri kaki, jangan mandi depan. Beri kaki. Depan. Ikan. Beri kaki. Sampai. Geli-geli. Oh boleh. Macam tu je.
Maknya tengok tunjuk-tunjuk sikit air. Oh, ni maknya tuan-tuan. Oh, yang Panas-panas. Tawar ni kak. Tak apa, tak ada hal. Ui, sedap panas-panas ni. Bismillah. Mesti kena bunyi tu. Cepat, seorang lagi bunyi. Seperti berbuka puasa. Nikmat. Siapa nak makan nasi makan dulu. Kita memang makan kat sini Habis Dah baik.
tarik lebih ke sini. Patutnya dia akan lari ke sini. Dia pakai kendor. Ini lain. Oh, dia pergi ke dengan rantai lah. Tu bergeser dengan Ada gigi ke? Ada gigi. Batu masuk sepatut dia. Kita buka rasa banyak ni. Okey, boleh. Ikat jom ikat. Dekat bagi sampai ke sana. Kendor tak apa. Lagi masuk Kendor dalam sangat tak? dalam sungai. Kendor sangat tak? Ni. Okey lah, kendor tak apa. Masuk ke sungai ni. Dia lumpur. Hejah. Owner duduk belakang kan. Kita pancing air. Mesik. Birthday siapa mandi kan dia, mandi. Siapa ni? Birthday. Itu pun mereceh. Satu aku. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Aduh. Happy birthday. Ni Amir bagilah. Bagilah selut. Cari selut. Alah. Cium sikit. Rekod. Sambut kat dia birthday. Rekod. Apa dia lelaki tak bercerita? Tak bercerita. Dia pendam. Dia senyap. Habis malam-malam ni habis ah. Pancit layar. Biar hati-hati. Dia sambung. Sikit lagi ada batu. Aduh.
kunci, matikan kunci. Cepat lagi tu. Cepat ni. 1 2 1 2 3. Okey. Nak saya bawa apa? Ada. Kau. Aduh, sikit lagi. Aduh. Terjaya lagi. Kau nak buat pakai tu betul. Jangan bagi kederat enjin, kederat lonjakan. Macam tu. Oh, kejap. Lagi betul lah. Jangan, Sami, jangan. Saya tolak. Jangan. Boleh? Boleh. Kecewa tak lepas. Sikit lagi. Ada batu. Teruskan. Ya Allah, jalan ya. Nak jatuh. Kau break. Nak jatuh. Relax. Dah. Tu dua kat depan tadi. Nak rehat dah penat. Ambil apa? Okey. Jangan straight up. Betul. Oh. Jalan dia. Ya. Oh, penat. Oh, gila kau. Gaung tepi ni. Tu. Gaung. Gila seram. Boleh. Letih lah. Tu dia. Ke kanan gaung tu. Dekat buat. Oh. Ada. Pilot. Pergi dulu. Ambil. Oh, dua orang. Oh. Motocross.
batu masuk poket. Tak kot. Dia ketak-ketak bukan. Ya, batu masuk poket. Macam tak boleh masuk. Ni kau tayar tak boleh gerak kot. Tebal sangat ni. Macam mana nak buang tadi? Nak lapis stand? Yalah, jom lah. Ada tak bunyi lah. Macam nak putus. Bukan batu. Ha, ada bunyi lagi. Dengar tak? Dah. Jom. Buru tinggal. Gila. Aduh, letih. Rasa penyesalan sampai pagi Rami bawa. Dah daripada petang ni kan, penat. Daripada bawah tu letih. Thank you Syami, you the best. Tak berhenti bukitnya. Aduh letih. Dah pula. Sini. Oh ada lagi tengok tu. Minta maaf ya kalau hati kita lagi. Gulak. Ada lagi. Mudah sikit. Oh. Tapi nak turun ni sungai jauh. Boleh turun kan? Tidur sini. Okey. Oh, tinggi. Sana ada sungai. Oh, kat sana ada sungai kak. Oh letihnya ya Allah lengoh. Sini kau orang apa ah? Ni kau orang asli apa? Semai ke? Temia. Oh. Temia. Depan tu ada sekolah kan? Ada sekolah kan depan tadi. Nama tu dah nama baru. Esok Abia kena kawat lah ni. Esok kena kawat sama gerak. Fahmi. Makanan tentera. Bukan makan ni. Eh, Mana mereka tak panas cukup. tak pernah cukup. Tapi boleh je makan je ni pun. Makanlah. Macam sama je. Tak. Yang tu dia tergantung ni kata dia patah. Oh, patutlah. Lauk sardin dan nasi. Kopi. Taruh.
dalam payuban minyak akhirah. Air orang tu buat naik bang. Saya kan kalau kat rumah tak sabar nak makan macam tu lah buat. Biar dia kering sendiri dengan ni. Terbuka. Terbuka je kan kena ni. Kipas ke apa. Macam saya tak Good morning, selamat pagi. Oh, sedap tidur. Alhamdulillah. Kasih Tok Batin orang kampung bagi tidur sini. Syukur sangat. Yang perempuan siap dapat tandas, yang lelaki kena pergi sungai. Jom. Bersihkan diri, gosok gigi. Lepas ni harap dapat mandi sungai, air terjun. Semalam sebab keruh, tapi lah lagi pun dah gelap. Nak gelap. Hari ni bolehlah kita berjalan-jalan dan bersemang dengan orang kampung. Orang kampung tak bangun lagi ke? Semalam dorang yang tidur awal sini. Logo. Bau follow gitu. Belum mandi. Bawah ni ada air Oh, memang kena tak air bawah dia. Ya, untuk panas. Cuba angkat. Kalau pagi-pagi tarak macam ni kuat-kuat pasta. Oh, ni warmer dia. Dia tengok motor sendiri. Tak pernah comot macam ni. Ni keras dah ke ni? Risau lah. Kita nak pergi cuci kat mana? Tepi sungai? Jom. Tak tahu dah pergi ni mana entah nak bawa motor ni. Berani mati namanya. Budak biji buat ni. Nampak air. So cantik. Sekarang ni kita menuju ke air terjun. Air terjun apa tak tahu nama dia. Kita layan je. Asal boleh. Jadi kita taruh. Asal boleh no. Kanan ke kiri ni? Ni ke yang cakap dulu lama? Ni Alah. kot. Ni lah. Setakat ini kita Tak berani nak berhenti dulu. Nanti tak boleh nak naik. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Hello guys. Semangat saya YouTube sejam. Jauh lagi bawah tu. Menuju ke air terjun. Tak tahu. Wah, dah nampak sungai. Ada nampak kat itu sungai? Wow. Tapi di sebalik nak datang ke sungai ni, air terjun ni, banyak kisah suka duka ni. Banyak cerita. Biar kita menua dengan banyak cerita. Okay? So you all macam mana minggu ni? Ada pergi mana-mana ke? Kita tengok budak gila tu. Tu. Ini kita punya penyelamat. Ya, penyelamat kita. Salah seorang penyelamat lah. Okey. Tuan dia tak mandi lagi. Dah bersih. Sampai geng. Dah mandi. Sonoknya. Juk. Dan laju deras. Laju pula deras airnya. Tu, tengah jap. Tu dia. Uish. Okay.
Dengan lightingnya kan. Lighting pagi. Okay. Yang bestnya bersih. Tak ada orang. Subhanallah. Subhanallah. Okay. Ini tempat cuci motor tapi saya dah terlambat. Terima kasih kepada rakan-rakan. Cucikan motor saya. Sesi cuci motor Pijuan. Tak nampak pokok tu. Kat mana pokok mana? Kami atas sikit, kami dekat dam. Parking sini. Di dapur dia. Ada santai ah. Santai-santai kawan. Betul lah seorang-seorang eh. Ada orang. Nampak air ni lembut eh. Mama. PG1 pun. Nanti PG1 marah. Yeay. Terbaik. Okey. Oh, terbaik ah. Bye-bye. Aduh. Oh, terbaik. Oh, shampoo aku tak nak makan. Shampoo boleh beli murah. Shampoo mahal tu. Itu banyak. Kami nak terjun ke? Tak nak. Dah terjun dah. Okay, nak gerak balik. Ambil gambar dulu. Kat tepi lah. Okay. Kalut lah. Bye.
Allah. Tolong, tolong. Mulakan Nasha jalan, nanti Nasha lambat. Sorry tadi pun takut saya jatuh nanti. Brek kaki, brek kaki. Main brek kawan handle. Main brek. Hah? Woo! Ada nak slide ah? Hah? Bismillah ya Allah. Ya kira pindah sabar. Bismillah. Cenggamnya. Cenggam. Bismillah. Jangan angkat. Angkat tangan. Aduh. Betul lah. Kat sini lah. Aku nyawa semalam. Baik Madi tolong angkat. Lalu atas tak dia? Lalu atas. Ni sini ah. Ni tak licin. Aduh. Geli-geli ah. Bila nak sampah. Okey dah nampak dah. Aduh. Putih. Mana ni? Putih dah. Okay. Aduh, lemah. Lemah kan.
tolong. Alamak, off record, off record. Ya, mana dulu ya? Oh. Okey, jangan ada video. Tengok tengok belakang dulu. Ada bunyi ya? Ada bunyi. Selak ke? Oh, dia semalam masih duduk korban. Ada lambat ya?
tak boleh melekat. Aduh, sakit kaki. Siapa ni ubah motor ni dulu? Ni boleh lepas tu. Sekejap. Oh, terbenam kaki. Tak bagi dulu. Okey. Oh, tebal lah sebutnya. Ayah satu ni. Saya nak ambil video. Apa je? Jalan. Go. Tu beratur mata. Tu beratur. Belakang tu. Kanan. Okey. Saya nak ambil video. Abang. Risau Dan. Beratur. Saya di sini ya, jangan langgar. Mari. Lagi tu mari. Bang, sini bang. Dia sembur. Dia punya sembur tu sia-sia mandi oh. Okey, tadi bang. Senyum. Enggak, muka mau senyum. Baik. Wow, TV seorang. Seorang ya. Bang. Ui, aku risaulah. TV ni saya dekat tepi ni ya. TV dah masuk ke? Oh, ini yang beg orang tu. Tu beg depan dia kot. Beg dia ke? Hai. Okey, selesai semua. Jom, kita baru boleh gerak bagi laluan ni. Pula kita punya turn. Okey, kita punya pula. Oh, nyemak. Oh, Atok jumpa peminat. Oh, geli.
nikmatnya. Sembang tu tadi dia kata ramai lagi tak tahu. Kasihan wah birthday boy. Main beratus-ratus. Yang sampai pun katanya tak aman. Sampai ais pun sold out ni. Yang masa yang lepas kat Siapa motor. Jom balik.
yang digambar-gambarkan kan. Ya, ya, ya. Saya baik ada ni, brother-brother tolong. Jelah. Memang neraka betul yang lepas daripada luar tu. Bajunya tu makan. Dah habis kerja, selesai. Bawa anak buah keluar hutan dengan selamat. Terima kasih Atok. Lepas tanggungjawab Lepas, lega. Bawa balik. Kan lega, selamat. Kau kawan, Mat. 3